Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi model di sini. Mesti pelik kan? Mana model ni? Mana model ni? Kosong je meja. Ada, model ada kat sini. Korang mesti nampak kan apa yang model bawa ni? Siapa pernah makan ikan tongkol masak asam pedas? Nampak tu? Ya Allah, berminyak bibir. Jom kita makan. Tak, sebelum tu kita rasa kuah dia dulu. Model dekat-dekat dekat korang semua tengok kuah dia. Ya Allah, sedapnya. Dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Nasi mana sekarang ni? Nasi mana? Ada. Mestilah ada nasi. Mocktail ada nasi dan juga saya bayar masak burning. Jom kita makan. Mula kita ambil kuah asam pedas ni dulu. Kita tuang. Kita ambil ikan tongkol di bahagian ekor. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ikan tongkol putih. Siapa pernah makan asam pedas ikan tongkol? Korang cubalah. Sedap tau korang buat pekat-pekat. Tengok keluar dia. Pekat kan? Korang buat pekat-pekat, pedas-pedas. Letak biji lada hitam tu banyak sikit. Sebab kisar tu biji lada hitam tu letak lebih sikit. Si ikan tongkol. Ambil kuah ni, tuang. Ambil nasi. Makan. Mok dia rasa, mok dia nak tuang. Wah, nampak ni si ikan tongkol. Ni mak mok dia guna ikan tongkol putih. Kepala. Nampak ni, tuang dia ni. Sedap ni. Saya lah korang. Mok dia rasa mok dia nak menikmati lah makanan mok dia hari ni. Nampak tak perlu mok dia ni. Hari ni lauk dia memang betul-betul ni kesan. Mok dia rasa mok dia nak tambah lagi sekali.